Yang mana tengah cari Y suku. Korang tengok ini. Korang boleh consider motor ini harga lagi murah daripada Y suku. Bukan sikit jauh beza. Inilah Watch FR 150. Korang tengok bentuk dia. Ala-ala Y suku bentuk dia. Korang tengok dulu. Jangan hasil fikir Y suku je. Harga mahal. Harga keras gila, bukan mahal. Ni. Kan? Bentuk ala-ala Y suku kan? Jom. Saya tunjuk. I've been in a brand new bag. Real ones telling me I'm glad you back. Get daps, get love, get cash. Switching my bro, no I can't do that. Other side looking at us like damn. Never show love, but they jack my brand. I don't trust you girl, cause you everyone's fan. Wonder why I'm so cold, just the way that I am. Engine 149cc, single cylinder 4 stroke 4 waf, double overhead cam. Guys, yang paling penting, motor ni datang dengan 6 speed. Ok, saya bagi korang tengok dia punya meter. Ok, saya start dulu. Color digital meter. Ada warna guys. Lampu tinggi dekat sini, lampu signal, horn. Ini nak tutup engine, bukan engine kat sini. Ada double signal kat sini. Lawa kan? Meter macam ni. Lampu depan, signal depan, lampu belakang, signal belakang. Semua pakai fully LED. Kita tengok lampu belakang dia ada arrow special kan. Lepas tu dia lampu signal ni macam air flow. Motor ni ada USB dekat tengah sini. Kita buka USB Type A. Motor pakai keyless. Korang nampak kunci dia. Kunci ni dia ada bagi kunci biasa. Tapi kunci biasa kita tak boleh cucuk dalam ini. Jadi kegunaan kunci ni untuk apa? Kamera tunjuk. Kita buka seat secara manual. Tadi saya cuba tarik. Mana lubang dia buka-buka? Lepas tu dia dekat sini. Korang nampak on off. Saya on. Saya tarik aja cover ni. Masukkan kunci ni. Boleh buka seat secara manual. Dekat bawah sini. Nak beli motor ni, nak bawa laju, tak ada masalah. Sebab apa? Motor ni ada ABS tayar depan. Tayar belakang pun ada ABS. Tapi sayangnya motor ni tak ada traction control. Ramai tak tahu tau. Motor ni datang dengan slipper clutch. Jadi masa kita main clutch ni lagi smooth. Sangat smooth. Tank minyak motor ni ada 5.8 liter, lagi besar daripada Y suku, hanya 4.2 liter saja. Y suku mahal. Lepas Y suku punya tank minyak kecil. Lepas tu motor ni datang dengan baku free. Kalau nak bawa atas highway jalan jauh tak ada masalah. Motor ni pakai air. Seat dia lembut lah, kira lembut lah. Ok, lepas tu ketinggian motor ni ada 795mm. Untuk saya ok lah, agak tinggi sikit lah. Berat motor ni ada 123 kg. Ok lah, biasalah. Kelebihan motor ni ada twin cam, 6 speed. Meter dia ada warna fully digital. ABS depan, ABS belakang. Memang mantap dengan harga motor ini. Murah. Kekurangan motor ni, tidak ada traction control. Yang kedua, baku tak cukup besar. Contohlah kalau kita nak bawa motor ni jalan jauh, nak letak beg, ini tak boleh buat baku ni. Kecuali tukarlah baku. Yang ketiga, brand ini, Watch, tak berapa famous. Jadi kalau kata dia fikir nak beli Y suku ke nak beli, dia takut. Sebab brand ni tak berapa famous dalam Malaysia. Tapi guys, korang boleh datang kedai saya, test motor dulu. Untuk pendapat saya, sesiapa tengah cari Y suku tapi tak cukup modal, korang boleh consider motor ni, Watch FR 150. Bulan ni kami ada buat promosi. Sebelum Disember bulan ini kami akan bagi diskaun 700. Jadi kalau korang nak datang tengok motor, datanglah kedai saya. Ready stock. Kedai saya dekat Jalan Besar, sebelah Public Bank. Guys, yang paling penting, kedai saya ada pusat
service. Kita jumpa nanti. See you guys.